Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Ia. Sahabat-sahabat, apa khabar? Semoga sihat semua deh. Okey, hari ni Nek Ia nak masak rendang daging. Tapi Nek Ia rasa Nek Ia ada dah rendang daging rasa. Tak tahu Nek Ia pun tak ingat dah. Okey, tapi hari ni Nek Ia nak buat rendang daging dah. Okey. Sebelum tu kita selawat dulu deh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat, ni bahan-bahan dia ni. Nek Ia buat cara apa orang kata? Cara mudah-mudah. Mudah-mudah mana kalau kita nak buat sesuatu benda tu, kalau kita ada persediaan awal kononnya. Macam tu krisik kita buat lama dah kita simpan-simpan gitu. Macam lada pun kita mesin dah lama-lama. Senang kita buat kerja. Okey. Okey sahabat-sahabat ni. Tengok bahan dia deh. Okey sahabat-sahabat. Kita perlukan daging lah. Ni daging lembu ni. Dah beli sekilo ni. Lepas tu. Ni repah-repah dia deh. Repah dia sikit je bawang merah. Bawang putih. Serai, kunyit. Halia, kuah, daun kunyit, daun 50. Kalau suka daun 50. Lepas tu krisik. Lepas tu ni apa nama tu? Pak sekabuang ni lah. Ada orang dia suka bubur ni repah rendang, tapi Nek Ia tak pakai repah rendang deh. Nek pakai tu minyak ni je. Nek Ia tak apa suka repah rendang. Lepas tu asal Jawa, satang kotak je, malah nak inyo ni. Ni nisang, gula merah tu. Lepas tu lada kering. Lepas tu siapa yang suka pedas bolehlah tambah lada jagung. Okey, ni bahan dia sahabat-sahabat deh. Tak banyak perkara lah bahan-bahan dia. Okey sahabat-sahabat, kita blend dah bahan-bahan ni. Kuah, halia, bawang putih, bawang merah, kunyit, serai ni, lepas tu sahabat-sahabat, ni ada kering ni. Ada kering ni kita blend belakang dah ni. Kita pergi blend dia. Daging ni kita potong daging. Potonglah lagu-lagu mana-mana pun. Besar mana-mana pun terpulang lah. Daging ni kalau letang orang ni molek molek dia wui daging lah. Okey. Ni potong dadu gini ha. Dan kita akan potong semuanya lah. Okey, sahabat-sahabat, ni kita nak masuk deh. Ni semua kita blend belakang dah. Kita buh minyak sikit deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit je. Kita tumis goreng ni kita sikit. Bismillahirrahmanirrahim.
basuh. Kita basuh rupa je dah air. Okey, sahabat-sahabat ni kita tumis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya rendang ni ada banyak jenis sebenarnya. Ada kok orang buat tak tumis. Nak yang pun benar juga buat rasa jenis tak tumis ni. Ni tumis dia awak. Buat tumis dulu. Kan tepuk-tepuk pun dulu. Kita tumis. Kita siapa dia garing. Okey, sahabat-sahabat. Ni kita ni sudah minyak dah ni. Ala-ala tumis kita tumis siapa pun minyak lah. Kalau hot style tak tumis tu, makan tepuk-tepuk lalu. Tapi nak yang suka hot style tak tumis tu, kau pakai lada jagung. Ni kita buat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sahabat-sahabat, kita tutup kejap tau. Biar dia turun air daging. Lepas tu baru kita bubuh air. Okey, sahabat-sahabat. Air daging kita kuning dah ni. Lepas tu kita bubuh air. Baiklah kita nak bubukkan daging ni. Kita tutup. Okey, sahabat-sahabat, sekarang kita daging kita ni separuh masuk dah ni. Kita buh satang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Buah air sikit lah. Satang ni yang bubuh lalu ni fisik. Ni yang bubuh sajawa sikit. Nisang. Kita akan masuk sampai dia jadi kering kan ni.
Okey, sahabat-sahabat, ni rendang kita ni masuk dah ni. Nak hias bah pun nak hias tutup. Tak mau ngenci. Ni dia kering dah ni. Kering dah. Daging kita popok molek dah. Gitu. Jadi last sekali kita kena bubuh gagang dah. Bubuh gagang. Okay. Bubuh gagang. Kalau nak bubuh cukup rasa pun bubuh sikit. Kalau rasa nak bubuh dah. Tak bubuh, tak apa. Ada pujuk ni berat dah, tak pegang pun dah apa, tapi baik ah. Lepas tu sahabat-sahabat, rasa nak pun ada jarum sikit. Lepas tu kita bubur daun lima bubuk ni. Dan daun kunyit. Tutup api, siap dah ni. Rendang kita siap dah. Okey. Tu bentuk dia tu. Kedak rupa dia. Okey, sahabat-sahabat, ni rendang kita siap dah ni ha. Ni rendang kita ni ha. Ini kejadian dia ha. Ni sedap dimakan dengan tupak ke, dengan lemang ke, dengan nasi biasa ke, nasi minyak ke, boleh makan belaka. Ni rendang ni dia tahan lama ni. Untuk 10 hari tak basi lagi. Sebab ni kita masak lama kan. Okey. Okeylah sahabat-sahabat, Nak mohon maaf lah segala kekurangan sana sini, tersilap kata, terkasar bahasa. Nak mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak-banyak lah sahabat support Nak tak ada benda nak balas, nak ungkap dengan kata-kata. Nak doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan dua badan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di live video deh. Bismillah, Allahu Akbar. Bye bye.